Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pengawal media dan petugas media ke BGU N54 Pulai Sebatang. Hari ini kita akan bersama dengan calon harapan N54 Pulai Sebatang, Saudara Hanif Osman, dalam sesi kenyataan media, sidang media yang akan dibentangkan sebentar lagi. Baik, tanpa membuang masa, dipersilakan Saudara Hanif Osman, calon harapan N54 Pulai Sebatang untuk membentangkan kenyataan media. Persilakan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Hanif Osman, calon harapan bagi N54 Pulai Sebatang, menawarkan diri untuk berkhidmat kepada rakyat dengan satu komitmen yang jelas, iaitu merealisasikan aspirasi Malaysia Madani demi Pulai Sebatang yang lebih maju, sejahtera dan inklusif. Pulai Sebatang merupakan sebuah kawasan yang mempunyai potensi besar untuk terus berkembang. Kedudukannya yang strategik, kekuatan sektor perindustrian, perniagaan, pertanian, perikanan serta komuniti yang pelbagai menjadikan Pulai Sebatang mampu muncul sebagai antara kawasan yang lebih dinamik di negeri Johor. Namun rakyat masih berhadapan dengan cabaran kos sara hidup, peluang pekerjaan, pembangunan infrastruktur dan kebajikan yang perlu diberi perhatian secara menyeluruh. Atas komitmen tersebut, saya menggariskan 5 tekad sebagai panduan perjuangan saya untuk seluruh warga Pulai Sebatang. Tekad pertama, memacu ekonomi rakyat Pulai Sebatang. Ekonomi yang kukuh adalah asas kepada kesejahteraan rakyat. Saya akan memperjuangkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk anak tempatan, memperkasa usahawan kecil dan sederhana melalui latihan, pembiayaan serta pemasaran digital, di samping menarik lebih banyak pelaburan yang mampu membuka peluang ekonomi baru. Matlamatnya ialah meningkatkan pendapatan isi rumah dan memastikan kemajuan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Pulai Sebatang. Tekad kedua, memperkasa pendidikan, belia dan modal insan Pulai Sebatang. Saya percaya pembangunan sesebuah kawasan bermula dengan pembangunan modal insan. Oleh itu, saya akan memperluaskan peluang pendidikan, latihan tibet dan kemahiran, memperkasakan pembangunan belia sukan serta keusahawanan supaya generasi muda Pulai Sebatang memiliki ilmu, kemahiran dan daya saing yang tinggi untuk menghadapi cabaran masa depan. Tekad ketiga, memperkukuh kebajikan dan kesejahteraan rakyat Pulai Sebatang. Pembangunan yang sebenar ialah apabila tiada rakyat yang tercicir. Saya komited untuk terus menyantuni warga emas, ibu tunggal, orang kurang upaya yakni OKU, keluarga B40 dan golongan yang memerlukan. Melalui kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan badan berkaitan, saya akan memastikan bantuan, program kebajikan dan sokongan sosial dapat disampaikan secara lebih berkesan kepada mereka yang layak. Tekad keempat, membangunkan infrastruktur dan kemudahan awam Pulai Sebatang. Kemudahan asas yang berkualiti memberi keselesaan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Saya akan memperjuangkan penambahbaikan jalan raya, sistem perparitan yang lebih efisien bagi mengurangkan risiko banjir, pemasangan lampu jalan di kawasan yang memerlukan, liputan internet yang lebih berkualiti serta penyediaan kemudahan awam yang lebih selesa dan mesra rakyat di seluruh Pulai Sebatang. Tekad kelima, memperkasa tadbir urus berintegriti demi Pulai Sebatang. Kepercayaan rakyat adalah amanah yang mesti dipelihara. Saya berjanji untuk mengamalkan kepimpinan yang amanah, telus, responsif dan sentiasa mendengar suara rakyat. Saya percaya setiap keputusan dan pembangunan perlu dibuat secara adil, berpandukan kepada keperluan masyarakat serta mengutamakan kepentingan rakyat melebihi segala-galanya. Lima tekad ini bukan sekadar janji pilihan raya,
tetapi merupakan komitmen saya untuk memastikan setiap pembangunan di Pulau Sebatang memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya mahu melihat Pulau Sebatang terus maju dari segi ekonomi, pendidikan, kebajikan, infrastruktur dan tadbir urus selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Saya yakin dengan kerjasama erat antara rakyat, Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Persekutuan, Pulau Sebatang mampu muncul sebagai sebuah kawasan yang lebih moden, berdaya saing dan mempunyai kualiti hidup yang lebih baik. Justru saya memohon sokongan dan kepercayaan seluruh warga Pulau Sebatang untuk bersama-sama menjayakan agenda pembangunan ini. Sekian, terima kasih. Pulau Sebatang ke depan, kita undi harapan. Hanif Osman, calon nombor 1, calon harapan DUN N54 Pulau Sebatang. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudara Hanif Osman, calon harapan N54 Pulau Sebatang. Saya buka kepada rakan-rakan media, jika ada soalan boleh kita ajukan. Soalan hanya yang berkaitan dengan kenyataan media sahaja, ya. Ada sikit soalan. Pulau Sebatang mempunyai potensi besar dalam sektor perindustrian dan logistik. Bagaimana Tuan mahu memastikan lebih ramai anak tempatan mendapat peluang pekerjaan berbanding hanya penonton kepada pembangunan? Baik, terima kasih. Jadinya yang pertama berkaitan sektor perindustrian. So sekarang di Pulau Sebatang ni kita bersepadan dengan data center di Sedenak. Jadi seharusnya pembangunan tu tidak hanya tersekat di situ. So dia perlu kita bawa ke kawasan Pulau Sebatang juga. Jadi saya anggap sekiranya pembangunan dan pelaburan dapat dibawa ke Pulau Sebatang ni juga, so dia akan dapat buka peluang pekerjaan kepada anak muda dan warga yang memerlukan pekerjaan. So dia tak perlu nak berhijrah lalu jauh. Kerana kebanyakan mereka apabila pembangunan tidak seimbang, jadi mereka semua kebanyakannya akan menuju ke bandar. Jadi sekarang kita akan cuba bangunkan di dalam kawasan dan menarik pelaburan contohnya. Kita dah ada contoh sebenarnya di belah Sedenak tu, data center ada kat sana, tapi dia adalah bersepadanan tu adalah di Kulai. So kita akan cuba bawa ke Pulau Sebatang, ke Pontian. Ramai pengundi khususnya golongan muda yang mahu melihat wakil rakyat yang sentiasa turun padang dan menggali bumi. Apakah komitmen peribadi Tuan untuk memastikan hubungan dengan rakyat tidak terhenti lepas penaya? Setakat ni lah hakikat dia. Saya turun padang beberapa tempat. Jadi kita banyak disoal, banyak menemui kemarahan ada sikit rakyat. Contohnya pimpinan tidak turun padang. Sedangkan saya beranggapan kita dipersalahkan oleh keadaan di mana wakil rakyat yang menang setakat ni, dia tidak ada bertemu dengan penduduk. Jadi saya setakat ni kita baru sebagai calon. Jadi dia soal kita lepas menang hilang. Dan saya cuma jawab agak ringkas, saya cakap dengan dia saya belum menang lagi. Jadinya sekarang ni jangan tersilap untuk memilih wakil rakyat yang sebenar, yang berada di dalam kawasan, yang betul-betul memperjuangkan nasib warga tempatan. Maksudnya wakil rakyat yang dekat dengan rakyat. Jadi saya soalan lagi, Pulau Sebatang mempunyai masyarakat yang terdiri berbagai kaum, latar belakang pekerjaan dan kawasan. Bagaimana Tuan akan memastikan setiap komuniti mendapat perhatian dan layanan yang adil? Kalau ikut lokaliti kawasan kita ni, so kita mempunyai 65% Melayu. Kalau ikut data pengundi lah, mungkin ada yang sebenarnya dia lebih. Ini yang layak mengundi, so maksudnya yang 18 tahun dan ke atas lah, saya ambil kira umur tu. Jadi
selebihnya 33 warga Cina, warga bangsa Cina dan bakinya lain-lain tu termasuk India. India lebih kurang dalam 600 lebih ke 700 orang macam tu lah. Jadinya asas perpaduan ni sebenarnya dah ada. Cumanya kita ni jangan terlalu terpengaruh dengan nasihat-nasihat yang mempunyai unsur-unsur 3R. Jadi kita jangan saya secara peribadi lah, saya berasa amat penting lah kita fokus ke isu 3R tu. Kita memang perlu titik beratkan supaya masyarakat tidak kerap untuk memainkan isu-isu yang berkait dengan 3R, supaya kemerdekaan kita daripada dulu sampai sekarang akan kekal stabil. So maksudnya kita kena pupuk lah semangat tu, kita kena pupuk melalui mungkin aktiviti dan program NGO kita susun, yang aktiviti yang boleh disertai oleh pelbagai bangsa lah, termasuk Chinese, India, Melayu. So program-program tersebut kita akan cuba perbanyakkan lah selepas ni, insya-Allah. Baik, tak ada soalan lagi? Okey, terima kasih kepada para rakan-rakan media yang bertanyakan soalan. Dengan itu yang terakhirnya saya menjemputlah kepada semua pemilih-pemilih DUN N54 Pulau Sebatang khususnya untuk kembali balik kampung. Pulai Sebatang. Pulai Sebatang, saya sebut apa ni? Pulai Sebatang Pulai, jangan salah, Pulai. N54 Pulai Sebatang balik ke kampung halaman untuk jangan balik hari Sabtunya, balik hari Jumaat, datang balik awal sikit. Balik awal. Jumpa mak ayah ya. Betul. Jumpa mak ayah kat kampung, dan hari Sabtu tu awal-awal kita sama-sama berada dekat pusat mengundi, tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia untuk keluar mengundi, yang pastinya untuk Pulai Sebatang Pulau Sebatang ke depan, undi harapan. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun nak ucapkan terima kasih juga atas kesudian tuan-tuan puan-puan datang hadir ke bilik gerakan kami ni. Dan insya-Allah kali depan kalau boleh datang lagi lah. Buat lagi sekali insya-Allah Boleh InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih.